Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bandar Kuala Kelawang. Tahukah anda, Bandar Kuala Kelawang yang terletak di Jelebu Negeri Sembilan adalah bandar kecil yang tenang, dikelilingi bukit hijau, udara pagi yang sejuk dan komuniti yang masih saling mengenali antara satu sama lain. Namun persoalannya, bagaimana sebuah bandar kecil seperti Kuala Kelawang boleh terus membangun tanpa kehilangan ketenangan alam semula jadi dan nilai yang kita banggakan hari ini? Itulah persoalan utama yang cuba dijawab melalui Pelan Pembangunan Mapan mengikut Islam bagi Bandar Kuala Kelawang 2055. Kawasan Kuala Kelawang 2055 dibina atas 3 teras utama yang dekat dengan kehidupan seharian masyarakat. Yang pertama, bandar hijau. Bandar yang membangun tanpa menebang hutan sesuka hati, tanpa mencemarkan sungai dan tanpa mengorbankan alam demi keuntungan jangka pendek. Yang kedua, bandar komuniti berilmu. Ilmu bukan hanya di sekolah maupun di universiti, tetapi hidup dalam komuniti yang terdiri daripada kanak-kanak, belia hingga warga emas. Dan yang ketiga adalah bandar berkat dan sejahtera. Sebuah bandar di mana nilai Islam bukan sahaja sebagai slogan tetapi diterjemahkan dalam cara hidup, ekonomi dan hubungan sesama manusia. Dalam Islam, pembangunan mapan bukan hanya tentang bangunan atau ekonomi. Ia tentang keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dan alam, antara kemajuan dan keadilan dan juga antara dunia dan akhirat. Sebab itu, pelan ini disusun berdasarkan 3 aspek utama: alam sekitar, ekonomi dan juga sosial, dengan perancangan jangka pendek 5 tahun dan juga jangka panjang 30 tahun. Untuk jangka pendek 5 tahun, fokus utama adalah perkara asas tetapi sangat penting, iaitu menjaga kawasan hijau, sungai dan persekitaran bandar supaya pembangunan berlaku secara terkawal. Dari sudut ekonomi, peluang pekerjaan tempatan, keusahawanan belia dan juga tadbir urus ekonomi yang jujur diberi keutamaan. Hal ini supaya anak muda tidak perlu berhijrah jauh hanya semata-mata untuk mencari rezeki. Manakala, bagi jangka panjang 30 tahun, Kuala Kelawang dibayangkan sebagai bandar yang ekonominya berkembang melalui identiti sendiri, iaitu pertanian mapan, pemulihan sawah padi, dusun durian dan ekopelancongan dijadikan sebagai pemacu ekonomi yang berdaya tahan dan juga berkat. Dalam aspek sosial, jangka pendek memberi tumpuan kepada keselamatan komuniti, pencahayaan kawasan kampung dan juga pengaktifan masjid sebagai pusat keharmonian masyarakat. Namun dalam jangka panjang, pelaburan paling besar bukanlah pada bangunan tetapi pada manusia, iaitu kanak-kanak dididik sejak awal dengan Al-Quran melalui pendidikan tahfiz bersepadu. Seperti tambahan juga seperti ilmu agama, ilmu dunia, adab dan juga kemarahan hidup berjalan secara seiring. Di Kuala Kelawang pada tahun 2055, solat di ruang awam bukanlah sesuatu yang pelik. Seperti membaca Al-Quran di taman atau dataran bandar adalah perkara yang biasa. Inilah bandar yang hidup dengan ibadah tanpa memaksa dan juga tanpa berlebihan. Kesimpulannya, pelan pembangunan ini membuktikan bahawa kemajuan tidak semestinya diukur melalui kepesatan fizikal semata-mata. Sebaliknya, Kuala Kelawang 2055 dibayangkan sebagai sebuah bandar yang hijau, berilmu dan juga berkat. Ia sebuah bandar yang bukan sahaja membina masa hadapan tetapi memelihara nilai dan kemanusiaan. Itu sahaja daripada saya, Farah Syazwani binti Muhammad Zaimi. Sekian, terima kasih.